Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama-sama berkumpul bertemu kembali tuan-tuan dan puan. Jom kita sambung untuk pukul 11 suku ni tuan-puan, iaitu slot tilawah Al-Quran. Boleh ke tuan-puan nampak tak saya punya Quran ni tuan-puan? Okey, nampak tak? Sekejap, saya sini sikit. Okey, macam ni tuan-puan nampak tak saya punya Quran ni? Nampak Clear tuan-puan Okey boleh Okey, baik tuan-tuan, kalau clear, kalau nampak, tuan-tuan boleh panggil rakan-rakan yang lain. Boleh tap-tap skrin, sharekan live kita tuan-tuan, panggil mereka, bagi tahu kita pada hari Khamis tuan-tuan, kita Rabu dan Khamis kita buat tilawah Al-Quran. Okey. Jom tuan-tuan kita sambung surah Ali Imran. Surah Ali Imran juz'ul thalis, juzuk ketiga, muka surat 60. Okey. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 60. Muka surat 60. Okey, jom kita sambung tuan-tuan ayat 78. Ayat 78. Kongsi dan share supaya ramai lagi dapat belajar tahu. Ya betul. Tuan-tuan ayat 78 kat sini tuan-tuan. Wa ma huwa min indillah. Boleh ke? Dah ready tuan-tuan apa saja? Okey, jom kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Nampak lagi sekali. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Nampak wakaf di sini. Baik, tuan-tuan dan puan, jangan lupa boleh wakaf sini kalimah Allah dan selepas dia ada huruf waw. Okey. Nampak tengok sini. وَمَا. Saya zoom sikit tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok sini. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. وَمَا, kenapa panjang? Tuan-tuan di sini ada alif kosong, dua harakat. Ba, ini alif kosong, dua harakat. وَمَا هُوَ مِنْ. Kenapa min ini dibaca dengan jelas? Kerana min ini ada tanda sukun, maka dibaca jelas. Boleh? Apa maksud jelas? Dibaca dia tepat, dibaca dia jelas, direct. Min, M-I-N, min. Dia bukan dengung, lawan bagi jelas dengung. Jelas, lawan dia apa? Tak jelas. Tak tu bukan kata lawan. Jelas, lawan dia adalah samar. Kan? Jelas dengan samar. Kalau samar tu baru didengung. Min. Kenapa min? Sebab nun tak ada sukun. Sekarang ni tuan-tuan, nun ini ada sukun. Maka dibaca dengan jelas. Wa ma huwa min in. Kenapa ni dengung? Beza tuan-tuan, nun ini kosong. Bila kosong, maka kita dengung samar dua harakat. Baik? Yang ini nun ada sukun, dibaca jelas min. Yang ini nun kosong, maka dengung samar dua harakat. Di dengung S samar dua H dua harakat. Wa ma huwa min indillah. Dillah. Min indillah. Kenapa dibaca dengan keadaan nipis? Kenapa? Kenapa dillah? Kenapa bukan dillah? Kerana kalimah Allah sebelum dia baris bawah dibaca ni nipis. Baik?
Kalimah Allah sebelum tu belah kanan tuan-puan. Selepas tu belah kiri. Dalam bahasa Arab sebelum belah kanan, selepas tu belah kiri. Sebelum dia tuan-puan iaitu huruf dal baris bawah. Bila baris bawah tuan-puan dibaca dengan nipis. Bismillah. Indillah. Okay? Kita tak baca indillah. Tak. Alamak, saya baca terbalik Ustaz sebelum ni. Tak apa. Lepas ni kita betulkan jom Faizah ya. Okay? Min indillah. Boleh? Ya teman, setakat ni boleh ke? Ada beberapa soalan tak nak tanya? Setakat ini. Setakat ini teman yang daripada sini ke sini ada beberapa soalan tak nak tanya? Ayat sini, daripada sini ke sini. Ada tak? Clear Boleh Betul? Betul ni? Okey teman, jom sambung. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Baru tahu salah. Kalau tak, tak apa. Kita belajar sama-sama Puan Faizah. Betul Puan Faizah bukan masuk seorang. Panggil rakan-rakan yang lain. Okey. Sambung. Kenapa tuan-tuan? Sebab ada waw. Okey, cantik. Settle. وَيَقُولُ. Kenapa ku? Kenapa dua harakat teman? Sebab ada waw kosong. Dua harakat. Siapa yang baru masuk mungkin pelik. Kosong ni apa benda Ustaz? Kosong ni maksudnya kosong daripada sebarang baris dan tanda. Waw baris atas ada tanduk. Ya baris atas ada tanduk. Qaf baris depan ada tanduk. Waw yang ini kosong, tak ada apa-apa tanda pun. Maka alif, waw, ya kosong, dua harakat. Huruf sebelum dia kita baca dua harakat. Contoh huruf sebelum dia huruf qaf baris depan, baca dua harakat. Wa yaqulu wa yaqulu wa yaqulu. Dua harakat. Dua harakat. Gariskan teman, tulis ini dua harakat. Ya. Baik. Wa yaquluna 'ala Allah. Teman, nampak tak? Saya tunjukkan teman. Ini ada ya kosong. Bila ada hamzah wasal teman, automatik pangkah yang ini tengok atas. Okey, teman pangkah hamzah wasal. Lam ini baris atas la masuk kepada kalimah Allah. Dapat tak dia punya pergerakan benda ni? Cuma kalimah Allah kena tengok sebelum dia baris apa. Nak sebut kalimah Allah kena tengok sebelum dia baris apa. Kenapa? Kalau kalimah Allah sebelum dia baris atas, baris depan tebal. Alallah, fadlullah. Kalau kalimah Allah sebelum dia huruf tu berbaris bawah nipis. Bismillah, millah. Kan? Bismillah ada ke? Tak, bismillah. Kenapa bismillah? Kalimah Allah sebelum dia baris bawah. Boleh? 'Alallahil kadhiba. Hil kadhiba. Masuk terus teman, masuk pangkah. Masuk ngelam. Settle. 'Alallahil kadhiba. Teman tengok huruf apa ni? Saya nak tengok teman ni huruf apa? Ni yang saya petakkan ni huruf apa teman? Teman baru belajar semalam tau. Semalam tak belajar lah. Maksudnya semalam. Huruf zal ke huruf zai? Tik. Teman ni huruf zal. Maka teman jangan lupa keluar ujung lidah. 'Alallahil kadhiba. Kadhi. Jangan baca kazi. 'Alallahil kaziba. Bukan zi, dia zi. Keluar sikit. Kenapa susah Bona nak keluar ujung lidah ni? Kan? Keluar je tuan-tuan sikit je. Zi. Kita nak bagi lembut. 'Alallahil kaziba. 'Alallahil kaziba. La kadhiba. Kadhiba la. Nampak? 'Alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Boleh? Kadhiba wa hum. Kenapa hum ini tak dengung?
Sebab mim ini ada tanda sukun. Sukun dibaca jelas. Tulis. Kadang tak ingat keluar hujung lidah, dosa tak Ustaz? Tak dosa lah, nama pun terlupa. Okay? Clear? Sukun tuan-tuan jelas. Ingat, mim sukun ke, nun sukun ke, apa-apa yang sukun tuan-tuan biasa memang kena jelas lah. Wahum ya'lamun. Wahum ya'lamun. Waw ini waw kosong, tapi sebab hujung ayat dibaca 2, 4 atau 6. Nak baca 2 boleh? Wahum ya'lamun. 4. Wahum ya'lamun. 6. Wahum ya'lamun. Contoh. Boleh? Ya. Jelas? Ada soalan teman dekat ni? Kita nak pergi ayat seterusnya. Boleh Ada soalan tak? Ada soalan tak? Clear? Betul? 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 Okay, jom sambung. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitab. Panjangnya Ustaz, sampai nak baca Ustaz. Okey, berhenti. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allah. Berhenti sini. Baik. Lepas tu Ustaz boleh sambung ke? Tuan-tuan kalau berhenti situ kita ambil pada ayat tiyahullah. Ambil 2 ayat sebelum. 1 ayat, 2 ayat. Tuan-tuan waqaf, tuan-tuan rasa tak confident, ambil 2 ayat sebelum. Waqaf kat sini, ayat 1 ayat sebelum, 2 ayat sebelum. Maka ambil daripada sini. Nampak? Boleh? Ustaz waqaf dah waqaf dah, tapi nak ambil balik kat mana Ustaz? Tak tahulah. Cik jangan risau. Ya, ambil 2 sebelum. Berhenti kat sini kan? Kalimah Allah. 1, 2 sebelum kena. Reverse 2 belakang. Sini. Ambil pada ayat yahullahul kitab. Boleh? Ya? Okay, jom tengok sini teman. Maka tuan alif kosong, tulis 2 harakat. Ka alif kosong, tulis 2 harakat. Boleh? Tuan ingat baris fathah. Fathah tu maksud dia apa? Buka mulut sikit. Ma, bukan ma. Maka. Boleh? Cuba 1, 2, 3. Maka li basharin. Li basharin. Tuan-tuan ni nak baca dengung ke nak baca jelas? Ni. Saya tanya tuan-tuan. Jelas. Yuk ke? Kenapa dia baca jelas? Saya tanya tuan-tuan, kenapa dia baca jelas? Kenapa tak baca li basharin li basharin? Kenapa dia baca li basharin? Iyo, jawapan dia betul. Tepukan tuan-tuan. Kerana tanwin selari. Tanwin selari balik bawah. Okay? Kalau tanwin tu sengit tuan-tuan baru dengung. Kalau selari tuan-tuan dia baca jelas. Ma kana li basharin li basharin masuk kepada ya. Tuan-tuan saya nak tanya. Nun kosong lepas tu jumpa dengan ya. Tuan-tuan. Nun kosong dia ada 2. Satu dengung samar, satu dengung masuk. List. Macam kes ni tuan-tuan, nun kosong. Jumpa selain lam dengan ra, okay, dah tahu dah dengung. Cuma nak tahu dengung dia dengung macam mana. Tuan-tuan, dia masuk plus dengung 2 harakat. Masuk alif ini tuan-tuan, sorry. Masuk hamzah ini kepada ya. Nun ini kita abaikan dia. Nampak? Masuk idgham di 2H dengung 2 harakat ma'al gunnah. Masuk bersama dengung. Idgham ma'al gunnah. Idgham tu maksud dia masuk, ma'al tu maksud dia bersama, gunnah tu dengung. Idgham ma'al gunnah. Masuk bersama dengung. Saya nak masuk tu Ustaz. Jangan dia baca
Boleh. Tuan-puan jangan dengung tau. Dengung baru masuk salah. Dia tak boleh baca salah. Masuk terus kepada ya, dekat ya tu baru dengung. Ya. Dengung masuk. Satu lagi dengung samad. Ni dengung masuk. Boleh? Beza tuan-puan Faham tak? Tuan-puan jangan silap. Tuan-puan jangan dengung je. Salah. Masuk. Betul-betul dengung. Ya'tiyahullah. Ayyu. Salah pula baris. Ayyu. Ayyutiyahullah. Kenapa dia baca yu? Kerana ini adalah hamzah tuan-puan. Hamzah tanda sukun, mati mengejut. Jangan dibaca ayyu. Salah. Hamzah ni tuan-puan, dia macam kita sebut huruf K. Tuan-puan, kalau saya tanya tuan-puan, nak makan tak? Betul? Ada tak orang tanya tuan-puan, nak makan tak? Ada tak? Ke tuan-puan tanya suami tuan-puan, nak makan tak? Teruk penuh kan? Biasa kita tanya apa? Nak makan tak? Awak nak makan? Tak nak. Saya nak. Awak tak nak. Tuan-puan, itulah mengejut, itulah hamzah. Faham? Ba, bi, bu, ta, ti, tu, ta, ti, tu, ja, ji, ju, kha, khi, khu, sa, si, su. Tuan-puan, itulah hamzah. Bila hamzah dimatikan. Sebab tu tuan-puan, hamzah kalau baris atas, dia dibaca dia tak baca dia i, u, ba, i, u. Faham? Kalau dia dimatikan i, u, ba, bi, bu. Boleh? Jadi tuan-puan jangan keliru. Ramai tuan-puan bila saya dengar baca hamzah macam ain. Contoh tuan-puan, bila dia baca Quran, hamzah ni tuan-puan dia baca macam dia tertukar kepada huruf ain. Contoh tuan-puan, hamzah ni mati. Baris atas lah. Kan? Satu lagi. Nampak tak? Yang ni tuan-puan dibaca Yang ni dibaca Faham? Beza tuan-puan. Sebab tu saya beritahu tuan-puan. Kalau dalam keadaan sedemikian, hamzah yang sukun, tuan-puan ingat sama macam kita sebut huruf K dalam bahasa Melayu. Apabila ada depan dia ada suku kata tak, nak, bak. Faham? Awak nak ke mana pula? Kan? Tu kita nak tuan-puan. Faham tak ni? Faham Ustaz? Faham. Bila baca kan yu'ti. Ramai saya dengar tuan-puan. Yu'tiya, tu huruf ain. Yu'tiyahu. Bukan yu, mati terus. Faham? Hamzah mati terus tuan-puan. Dia tak ada melekat-lekat kalau tekak kita tu huruf ain. Iyyaka na'budu. Ya betul. Sebab tu huruf ain, ni huruf hamzah. Sebab tu tuan-puan kadang orang tertukar tuan-puan baca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Itu huruf hamzah. Ta'in. Salah. Iyyaka na'budu. Sebab huruf ain. Kalau kes ni tuan-puan adalah huruf hamzah. Hamzah mati terus. Ayyutiyahullah. Kalimah Allah. Ingat saya kata, kalimah Allah tuan-puan, nak sebut dia tebal atau nipis, tengok huruf sebelum dia baris apa. Dalam kes ni tuan-puan, huruf sebelum dia adalah huruf ha. Ha baris apa tuan-puan? Ha baris depan. Ha baris depan, baris atas. Kalau baris depan, baris atas, automatik tebal. Ayyutiyahullah. Sebab ha ni baris depan. Huruf sebelum kalimah Allah ni baris depan. Boleh? Jadi dibaca dengan tebal.
Bal. Boleh? Jom sambung. Ambil gambar pada ni. Ayyutiyahullahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwah. Boleh berhenti sini. Boleh teman-teman? Boleh lagi takat ni? Okey. Kenapa boleh berhenti sini Ustaz? Sebab selepas teman ada perkataan thumma. Boleh garis, boleh tulis, boleh salin dan ingat. Tak payah hafal tapi ingat. Okey? Ambil balik pada sini teman. Ada ni. Apa nama ni? Kurungan. Ayyutiyahullah. Di sini kan? Ambil balik. Tadi kan makanan li basyarin ayyutiyahullah. Ambil balik dalam kurungan ni. Ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Wal hukma wan nubuwah. Tuan-tuan tengok sini. Ayyutiyahullahul kitaba. Kenapa ta panjang? Ada alif kecil, dua harf. Okey? Ayyutiyahullahul kitaba wal hukma Tuan-puan hamzah wasal buang dia. Nampak tak saya bangkah? Tengah ayat dia tak bunyi tuan-puan. Ustaz ni kan awal ayat, mana ada awal? Kan sebelum tu ada waw lagi awal. Faham? Clear. Dia betul-betul awal ayat tuan-puan, tak ada huruf sebelum dia, barulah hamzah wasal tu ada kaedah bacaan dia. Wal lompat terus tuan-puan. Waw pada atas wa, lompat kepada dalam tanda mati. Wal hukma. Angin sikit tuan-puan, jangan baca hukma. Dia ada angin sikit. Wal hukma wan nubuwah. Sama tuan-puan, hamzah wasal pangkat. Waw pada atas wa masuk terus kepada nun tanda syaddah ataupun sabdu. Maka tekan dia tuan-puan. Wan. Kenapa kena tekan Ustaz? Nun sabdu, nun syaddah kena tekan. Okey? Ustaz tekan je ke? Tekan dan wajib dengung dua harakat. Nubuwah. Boleh? Waw ni tanda sukun juga Ustaz. Kenapa tak dengung? Waw ni tekan saja sebab dia bukan nun dan mim syaddah. Nun mim syaddah ya tuan-tuan, ada syaddah, nun yang mim syaddah sahaja kena dengung. Macam ni tuan-tuan, waw ada tanda syaddah. Jadi waw ni nak kena dengung ke? Tak payah. Wal hukma wan nubuwah. Tekan dia. Boleh? Wan nubuwah. Okey, ni ta marbutah. Ta marbutah kalau waqaf tuan-tuan dia jadi huruf hish. Wan nubuwah, bukan wan nubuwat. Wan nubuwat. Salah, tu huruf ta. Ni huruf ta marbutah. Wan nubuwah. Jadi huruf hish ataupun jadi dekat sini dia akan jadi hak dhamir. Wan nubuwah, caranya lah. Okey, jadi hish tu kan nubuwah. Clear ni teman, boleh pergi follow? Boleh tak kat ni? Boleh? Okey, sekarang okey teman. Okey, jom sambung. Sikit teman. ثم يقول للناس كونوا عبادا. Saya boleh tak nak berhenti pendek sikit? Boleh? ثم يقول للناس. Berhenti sini Ustaz? Boleh? Okey, nampak teman? ثم huruf fa ti tu tatithu thumma keluar hujung lidah, jangan baca summa. Lidah sini. Thumma. Tuan-puan, mim ada satu wajib dengung dua harakat. Kan saya beritahu?
Yang wajib dengung 2 harakat mim dan juga nun sabdu. Jumpa nun sabdu, mim sabdu tuan-tuan, maka dia memang wajib dengung 2 harakat. Wajib berguna. Dengung kan? Thumma yaqu. Apa sebab itu harus merah dia tulis? Kerana tuan-tuan ini untuk waqaf dan ibtidak. Huruf ni tuan-tuan, Quran ni adalah Quran waqaf ibtidak. Dia lagi biru. Quran yang mana ada tempat boleh waqaf, tempat boleh sambung. Quran ni lah dia wansub ya. Okey. Thumma yaqula Kenapa panjang? Sebab waw kosong tulis 2 harakat. Yaqula linnas lin nun sabdu wajib dengung 2 harakat. Nampak? Tuan-tuan, dalam Quran, dalam tajwid ulang benda yang sama je. Panjang betul besar tu kan? Ya, sebab tu kata Ustaz, cik poning lah Ustaz, cik tak boleh hafal. Saya tak suruh cik hafal. Cik tak payah hafal, cik ingat je sebab dia akan berulang benda yang sama sahaja. Quran tuan-tuan, tajwid dia tak berubah dah tuan-tuan. Sama je tuan-tuan. Kalau wajib dengan 2 harakat ada 2 huruf. Wajibul gunnah ada 2 tuan-tuan. Mim syaddah, nun syaddah. Tu je. Tiba-tiba orang kata, oh ra syaddah, ra tak ada kena-mengena. Faham? Senang kan tuan-tuan, dia benda sama, dia ulang, dia repetition. Makin banyak tuan-tuan baca, makin banyak saya tunjuk, makin banyak tuan-tuan salin, makin cepat tuan-tuan boleh ingat. Boleh? Dia masalah dia sebab tak tulis. Tak tulis kan? Tahu pun. Bukan tuan-tuan lah, orang lain. Thumma yaqula linnas linnas. Kenapa panjang? Sebab ada alif kosong, tulis 2 harakat. Okey? Thumma yaqula linnas. Sambung. Kunu ibadan li min dunillah. Berhenti sini. Ustaz dah tak guna buku yang kami beli ke sebagai rujukan kami? Guna insya-Allah esok pada hari Jumaat. Esok Jumaat tajwid kan? Jumaat tajwid kita pakai buku tajwid kita yang pernah beli. Tu ya. Okey. Okey, sambung tuan-tuan. Kunu ku 2 harakat. Nu 2 harakat. Sebab waw kosong. Ibadalli. Tak boleh tak nak tengok Quran Ustaz? Nak beli senang nak baca, ada tanda merah ni. Ini Quran saya pakai tuan-tuan. Quran waqaf tidak tuan-tuan. Warna biru. Biru merah. Biru merah pula. Biru putih dia punya ni depannya. Okey, mana tadi teman? Okey, sambung sini. Kunu ibad. Kenapa panjang? Ada alif kosong, tulis sini 2 harakat. Ibadalli. Ni saya nak tanya teman. Teman. Okey, yang saya bulan ni. Teman, kenapa saya baca tak dengung? Ibadalli. Kenapa tak baca ibadalli? Sila jawab. Saya nak tunggu jawapan teman. Huruf lam. Jumpa lam. Tak ada sengit. Tak betul. Jawapan dia tuan-tuan, betul. Terima kasih. Sabdu. Tak apa-apa teman. Teman tengok di sini. Apabila tanwin bertemu dengan lam dan ra sabdu. Tanwin sengit asal dia tuan-tuan memang kedengung. Tapi bila jumpa dengan lam dan ra sabdu, automatik dia masuk tak dengung. Dia masuk tuan-tuan tapi tak dengung. Masuk ke Ustaz? Masuk. Dal balik atas masuk terus kepada lam. Tapi dia masuk tak dengung. M masuk XD tak dengung. Macam mana tu Ustaz? Ibadal. Sebab tu nama dia M iaitu masuk, idgham. X iaitu tidak, bila. D iaitu dengung, gunnah.
idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Faham tak? Bahasa Arab, bahasa Melayu saya explain untuk tuan-tuan. Tuan-tuan masuk terus kepada lam dengan ra ni. Kalau tajwid saya ingat patutnya dengung, jumpa lam dengan ra sabdu auto tak dengung. Dia masuk tak payah dengung. Macam mana ustaz? Ibadalli. Jangan dengung pula. Dengung syaddah ni hanya mim dengan nun je. Nun dengan mim syaddah je dengung tuan-tuan. Okey? Ibadalli. Faham baca tapi tak hafal hukumnya ustaz. Tak apa, boleh. Yang penting tahu baca. Penting tahu baca. Okey? Ibadalli. Kenapa li panjang? Sebab ada dua harakat. Sebab apa? Ada yang kosong. Ibadalli min dunillah. Lam dengan ra juga ustaz? Ya, lam dengan ra sabdu sahaja. Okey? Ibadalli min. Kenapa dengung? Sebab nun kosong. Nampak nun kosong? Nampak nun kosong? Nun ni nun kosong. Tak jadi saya. Ni nun kosong. Nun kosong jumpa selain lam dengan ra sabdu. Dengung je lah tuan-tuan. Tak payah apa ni pun ni. Okey, dengung masuk ke tidak? Ya wa mim nun tadi bukan. Dia bukan ya wa mim nun ni. Maka tuan-tuan dengung samar dua harakat. Nampak? Ibadalli min dunillah. Du panjang sebab ada waw kosong. Dunillah. Kalimah Allah sebelum dia baris bawah. Kena baca nipis. Nampak? Kalimah Allah nak baca dia macam mana ustaz? Okey. Kalimah Allah macam mana nak baca dia ustaz? Cara nak baca dia mudah je. Tengok huruf sebelum dia baris apa. Baris bawah nipis, baris atas, baris depan tebal. Ikhfa hakiki ustaz? Ya betul puan Gayahlan. Nama dia ikhfa hakiki. Puan Gayahlan, ikhfa tu maksud dia apa? Alah puan Gayah dah tulis tu nama tajwid saya tanya lah. Maksud dia kena tahu bahasa Melayu. Puan Gayahlan, ikhfa tu maksud dia apa? Sembunyi. Lagi? Samar. Hakiki? Hakiki ustaz. Maksud dia tuan-tuan menyembunyikan yang hakiki. Maksud dia apa? Sembunyikan nun ni. Nun ni hakiki tak tuan-tuan? Hakiki lah, adalah jelas nun ni. Tapi disembunyikan nun ini, diikhfakan, disembunyikan, disamarkan. Okey? Kepada dal. Itu yang jadi min dunillah. Okey? Dapat? Alhamdulillah. Ya, boleh penggayalan? Alhamdulillah. Boleh teman? Dah habiskan sikit lagi. Boleh sama Ustaz? Boleh? Pada waw ni. Walakin kunu rabbaniyin. Walakin kenapa lah panjang? Ada alif kecil. Tulis tuan-tuan dua harakat. Kenapa dengung? Nun kosong jumpa selain daripada lam dengan ra sabdu, maka automatik dengung. Dengung apa ustaz? Ada ya wa mim nun tak ada. Dah tu dengung sama dua harakat. Kaf baris bawah ki, samarkan nun ini, ikhfakan nun ini, sembunyikan nun ini. Nak pergi kepada kaf seterusnya. Kinku walakin kunu. Boleh? Dua harakat tuan-tuan. Dua harakat. Sama. Rabbaniyin. Ra. Ingat tuan-tuan, huruf ra pada atas bukan rabbaniyin. Ra. Baris fathah. Fathah maksud dia buka. Maka buka mulut. Ra. Jangan muncung. Sebab muncung namanya dhammah. Maka ini adalah kasrah. Kasrah maksud dia buka. Jadi dibaca macam mana? Kunu ra. Bukan ra. Kunu rabbaniyin. Rabba. Ba ada tanda sukun maka kena tekan.
Ustaz boleh tekankan dengung kat sini. Tekan dia biasa. Rabba, rabba, rabba. Kalau dengung kat sini. Okey, dengung kat sini. Faham? Rabba. Tekan je. Rabba. Kenapa panjang? Ada alif kecil tu. Niyin. Rabba. Niyin. Kenapa ya ni Ustaz ada sabdu nak baca macam mana? Tekan juga sama. Niyin. Bukan dengung, tekan je. Rabbaniyin. Boleh? Kenapa panjang? Sebab ada ni kepala ya ni. Boleh dua harakat. Boleh? Rabban walakin kunu rabbaniyin. Betul? Baik, boleh teman? Habiskan sikit lagi. Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Bima kuntum. Kenapa panjang? Kerana ada alif kosong dua. Bima kuntum. Kenapa dengung? Sebab nun kosong. Nun kosong sebelah dia selain lam dengan ra sabdu, maka dengung. Nak tahu dengung apa? Ya wa minun ke tidak? Bukan. Maka dengung samar dua harf. Boleh? Kamu perasan tak daripada atas tadi sampai bawah benda sama je. Perasan tak mak saya? Daripada atas tadi sampai bawah benda sama je tuan. Inilah nama dia tajwid tuan. Lama-lama tuan boleh ingat. Tuan boleh ingat, tuan boleh hafal tanpa tuan-tuan dan puan-puan struggle tak payah. Sebab dia benda sama je. Kan? Ya Ustaz, ya benda sama je. Dia tak ada berubah tu. Faham kan? Dia baru perasan kan? Tizarah kan? Sama je. Lepas tu saya kata tuan jangan risau. Okey? Tuan kalau selalu baca, insya-Allah tuan boleh dapat. Bima kuntum. Kenapa tum dibaca jelas? Sebab mim ini ada sukun. Baca jelas. Simple. Ulang balik je. Kuntum tu'allimu. Betul Ustaz, tapi wajib mengaji hari-hari. Ya betul. Tu'allimu. Kenapa tahan kat lam tu? Lam ada sabdu, tekan. Tekan. Tu'allimu. Jangan macam tu'allimu. Tu'allimu bukan tu'allimu. Tahan. Tu'allimu. Dua harakat sebab ada waw kosong. Tu'allimunal kitab. Bila ngaji akan terdengar suara Ustaz Ajang ngaji. Masya Allah. Sila, alhamdulillah. Sila dah antara follower kita paling lama. Pada mula-mula saya dengan Ustaz Lah dulu. Cik Lang kan? Tu'allimunal kitab. Nal. Nampak hamzah wasal pangkah nun balik atas na masuk pada lam tanda sabdu lah. Lam tanda sukun pergi terus. Tu'allimu nal kita panjang sebab ada alif kecil, tulis dua harakat. Nal kitab wa bima. Kenapa panjang? Wa bima. Okey? Wa bima kuntum. Wa bima ada alif kosong, tulis sini dua harf. Boleh? Wa bima kuntum. Boleh? Kenapa dengung? Sebab nun kosong sebelah dia huruf selain lam dengan ra sabdu. Okey, nun kosong tuan. Ni nun kosong ni. Jadi samarkan dia dengung samar dua harakat. Boleh? Puan Gaya Hilan apa nama hukum kat sini? Puan Gaya, apa nama hukum kat sini Puan Gaya? Nama dia? Tadi dah Puan Gaya jawab tadi. Kuntum dengung samar dua harakat. Tum. Nama dia adalah ikhfa hakiki, betul. Tum, kenapa dibaca jelas? Mim ada tanda sukun, dibaca jelas.
Apa nama hukum kat sini? Bukan irfa, ikhfa. Pengailan ikhfa. Apa nama hukum kat sini? Pengailan secara SG, puan Sadiyah Natun. Perempuan yang tahu nama tajwid saja saya tanya tu. Apa nama hukum kat sini? Izhar syafawi? No. Izhar syafawi? No. Ya, saya tahu jelas. Saja tanya hukum ni tiba-tiba. Ya pan YY izhar halqi. No, bukan ikhfa syafa, bukan irfa syafawi, bukan idgham. Teman, ni bukan syafawi ni tu. Okey, qalqalah la ilaha illallah. Kami tahu baca je ustaz, nama hukum tak ingat. Saja je ustaz. Mengetes, ustaz mengetes kat situ. Okey, tak payah ingatlah tuan-tuan. Tak apa. Mak saya tahu capability dia bukan sekarang ni waktu-waktu nak mengingat tuan-tuan. Dia nak tahu baca je. Nama hukum macam ada izhar halqi tuan-tuan izhar halqi. Baik. Kuntum tadrusun. Tambah nampak tak mim ni? Mim sukun, maka dia baca jelas. Dia dengung nun kosong. Kuntum tadrusun. Tambahan huruf ini adalah huruf dal tanda sukun. Ini adalah huruf qalqalah sughra. Tambahan huruf dal, ba jim dal qaf ta, ba ju da qa ta. Baca boleh, hukum ke laut. Laut mana Cik Malang? Laut Cina Selatan ke laut Baju dah qata, bajim dan qafta. Huruf ni tuan-tuan, lima ni ada tanda sukun atas dia, tanda mati. Ataupun dimatikan, diwakafkan, dia akan jadi qalqalah. Cuma nak tahu, huruf ni, tanda rusun ni, huruf dal ni, tengah ayat ke hujung ayat? Dia tengah-tengah ayat ke hujung ayat? Tengah-tengah ke hujung? Ni, dal ni, tengah-tengah ke hujung? Tengah-tengah, bila tengah-tengah dia automatik S. Qalqalah sughra. Qalqalah kecil. Lantunan kecil. Getaran kecil. QS. Qalqalah sughra. Wa bima kuntum tadrusun. Boleh? Tadrusun. Boleh? Dan waw kosong, dia boleh jadi 2, 4 atau 6 sebab dia hujung ayat. Sadaqallahul azim. Berhenti sini tuan-tuan, esok insyaAllah kita sambung di sini. Tuan-tuan kita masuk tajwid Berhenti tuan-tuan pada muka surat 60. Okey. Baik tuan-tuan, alhamdulillah. Man arid li sukun. Ya betul. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, ada screenshot ke? Siapa nak screenshot, saya zoom out sikit. Saya zoom out macam ni, boleh nampak tak teman? Boleh? Okay, kita baca sampai mana teman? Daripada sini. Boleh? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma huwa min indillah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Baca satu. Jangan baca laju-laju. Baca satu-satu. Faham? Kan dia komplain. Ustaz macam mana Ustaz? Asyik baca sendiri tak dapat. Baca Ustaz boleh, baca sendiri tak dapat. Asyik baca macam mana? Dah semua dilanggar. Satu-satu lah. Okey? Ikut saya baca macam tu kan? Sambung. Ma kana li basharin. Ni tak. Ma kana li basharin. Memanglah salah. Macam botol warna. Tak marah. Nasihat. Ma kana li basharin. Salah ke baca macam tu? Malu ke? Tak payah malu. Ma kana li basharin ayyiyahu Allah. Sambung balik, ada kurungan. Ayyiyahu Allahul kitab. wal hukma wan
wan dengung nubuwah boleh thumma yaqul linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Boleh? Berhenti tuan-tuan situ. Sadaqallahul azim. Sebiji tuan-tuan baca seketul macam tu. Tak payah laju-laju mana nak poin tak. Faham? Ini baca komen laju. Nak poin mana? Nak kereta api ke? Tak sabar warna. Nak khatam ustaz, Acik nak khatam. Tak payah khatam. Selagi baca tuan-tuan dan puan-puan tak laju, tak lancar, tak payah nak dipanjang-panjang khatam tu. Ingin makan pulut kuning beli. Tak boleh beli, buat sendiri. Order kek orang kan? Order kek kawan-kawan tuan-tuan. Ini tidak nak makan pulut kuning ustaz, baca dari laju. Baca ya Allah tuan-tuan. Ngaji Quran ni tak payah cepat-cepat khatam. Okey? Kalau selagi bacaan tak lancar. Kalau lancar tak? Kalau tak lancar tuan-tuan baca pelan-pelan. Cuba perbaiki. Okey? Boleh Sadaqallahul azim. Selesai tuan-tuan. Baik, mudah-mudahan tuan-tuan insya-Allah kita jumpa lagi pada esok hari. Esok tajwid tuan-tuan kita akan cuba pakai buku kita tu. Buku sahaja tajwid kita tuan-tuan. Malam-malam mudah-mudahan dalam masa terdekat ni saya beritahu dengan tim kita cuba tuan-tuan untuk buat modul. Insya-Allah tuan-tuan doakanlah. Banyak benda saya rancang tuan-tuan untuk memudahkan mak-mak ayah saya ni nak berikan manfaat sebaiknya supaya kita sama-sama dapat ilmu yang bermanfaat. Okey teman, insya-Allah kita rehat dulu. Okey, kita jumpa lagi teman insya-Allah buku 3 nanti. Mudah-mudahan doakan teman Okey teman, jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah teman, saya Ustaz Adil mohon maaf kalau ada salah dan silap, ada kekurangan bahasa dan sebagainya. Insyaallah teman kita jumpa lagi pada petang ini. Mudah-mudahan insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Begitu teman, assalamualaikum.